Feng Shui nak datang pakai berpakaian Tok Sami. Salam Selasa. Hari ni hari Selasa, 8.20 pagi. Kita nak gerak pergi ke kerja. Sebelum kita drive, saya nak minum kopi saya sebab tadi saya ada buat kopi. Bismillahirrahmanirrahim. So, tahun 2026 ini Syaira mahukan Syaira nak senyum, Syaira nak banyakkan senyum. Syaira nak banyakkan senyum. Bukan senyum macam bukan lah. Tapi macam bila senyum je lah, walaupun tak ada orang kan, kita bermanis muka macam tu. Sebab apa? Muka Syaira ni dia macam, kalau tak buka mulut kan, orang akan ingat Syaira sombong. Tapi Syaira tak sombong. Cumanya mukanya macam tu. Mukanya muka jenis yang garang. So, untuk mengelakkan benda itu berlaku, Syaira akan belajar untuk senyum. Itu adalah salah satu azam lah untuk 2026, untuk banyakkan senyum. Tapi bukan senyum yang macam flirting lah, yang macam nak menggoda orang ke apa, tak. Senyum macam hi brother, macam tu. Hi B, sebab B for brother kan. We are back. Kita dah selamat sampai di rumah, Alhamdulillah. And kita pun dah beli susu. Kali ni kita try guna susu yang ni, Farmhouse Fresh Milk. Tak tahu, ini first time Syaira rasa susu ni, jadinya kita tak tahu macam mana rasa dia. Kita akan test esok. Kalau kopi sedap, ni pun sedap. Sebenarnya Syaira nak beli, tadi ada susu option Good Day full cream, RM5 lebih. Tapi Syaira tempting nak beli yang ni, jadinya kita try lah. Ni RM7, RM7.20. So kita tengok sodak ke tak sodak kita buat kopi esok. Update. Kalau korang tengok video Syaira yang bila Syaira rasa dalam bulan 3 ke bulan 4 macam tu, Syaira ada bagi tahu yang megang kereta ni, dia dia cabut tau. Lepas tu ada lah yang komen kan, oh pergi cari skru dia, nanti boleh pasang balik lah kan. Tapi korang sejujurnya, Syaira don't mind me, Syaira dah cari dah skru dia, tapi skru dia tak ada. Syaira dah cari dekat bawah-bawah ni semua, tak ada. Korang belum pernah dengar lagi kan skru jatuh ke atas. Semua sofa kalau benda yang terjatuh mesti jatuh ke bawah kan. Belum pernah lagi kan dengar benda jatuh yang ke atas. Sebab tarikan graviti yang berada di bumi ni, betul tak? Semalam ada yang datang macam dia buat feng shui. Tak apa, Syaira sebab kita nak kena berbisik ni, kita nak bergosip ni guys. Pagi-pagi dah bergosip. Kita rekod guna audio handphone. Okay, recording. So semalam ada orang datang untuk buat servis macam feng shui macam tu lah. My boss said it is feng shui, tapi tak tahulah macam adakah itu benda feng shui ataupun benda lain. Sebabnya kan, okay, dalam imagination Syaira, waktu dia cakap ada feng shui yang nak datang dekat office, Syaira beranggapan macam okay lah, very religion person untuk datang buat feng shui, nak tengok office ni okey ke tak, ada ke yang mengganggu, ada ke energi ataupun spirit-spirit yang tak bagus hinggap dekat office ni yang menyebabkan pengaliran bisnes ni tak lancar ataupun ada hiccups itu dan ini. I thought you know, macam datang pakai berpakaian Tok Sami macam tu lah kan. But it turn out orang yang buat feng shui tu, dia berpakaian macam baru habis daripada buat yoga. Dia literally pakai like short pants dengan baju biasa, seolah-olah baru habis daripada buat pilates macam tu lah. So Syaira macam, oh, very modern kind of style. Nak dijadikan cerita, Syaira pernah jumpa dia dekat one of the business meeting yang Syaira attend. And dia adalah salah seorang
yang buat business dalam benda feng shui ni lah. Tapi for me personally, it's not feng shui sangat. Like mungkin lah ada benda like very basic feng shui yang dia buat, tapi dia more on a macam energy cleansing. Dia nak buatkan tempat ni ada good flow of energy, so the bad energy akan keluar dan akan invite the good energy untuk come in. Macam tu. Ada salah satu benda yang masih lagi ada dekat luar, so I'm gonna show you guys. Let's go tengok. Tak ada bos. Kita tengok daripada sini je guys. Dia boleh je datang dekat, tapi saya takut my boss ada kat sini. So, sekejap. So, kalau korang tengok dekat situ, dekat bahagian papan-papan putih tu, depan tu macam ada something kan. So, inilah benda dia. Inilah benda yang dia tinggalkan. But I believe benda ni dia kena ambil. I thought dia akan ambil semalam, but happen it's not. I takut ada orang. So, benda tu masih lagi di situ. Dia cakap, kalau jatuh ke, apa ke, you don't have to worry. Okay, so dia cakap lah kalau benda tu jatuh ke, garam tu terjatuh ke apa ke, you don't have to worry about it. Dia tak adalah macam nak menunjukkan a bad sign ke apa. Just biarkan je. Itulah apa yang terjadi dekat office malam. So dia buat kerja dia, dia tak adalah keluarkan bunyi macam Sam, tak adalah macam tu kan. Tapi dia lebih kepada itulah, bakar macam colok-colok tu. Bakar colok, tapi dia bukan colok yang biasa kita tengok dekat kalau macam Buddha punya sembahyang tu, tak tahu dia macam lain. Dia lain sikit lah. Mungkin memang untuk energy cleansing ni, aku tak tahulah kan. Lepas tu itulah dekat sana satu, I tak tahu dia buat apa kat belakang sebab I tak tengok. I literally just doing my job, doing my thing. And the last thing adalah benda yang tadi lah, yang saya tunjuk. Yang serbuk putih tu adalah garam Australia. Tanta kan, kalau kita rasa benda tu sekarang, mungkin intipati dia dah tak ada rasa. Maksudnya macam dia dah tak rasa masin. Dia garam, kan garam sepatutnya ada rasa masin kan. Tapi disebabkan mungkin benda tu dah hisap intipati, intisari garam tu, so dia dah tak rasa masin. Kau nak cuba tak? For content. It's fine lah. Syara tak teringin pun. You know, I'm not like a curiosity cat sangat. Syara bukan orang yang macam, you know, very curious, very nak tahu tak. If things yang macam ni, I don't want to know.